Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 tampil dengan pelbagai pengisian seni, budaya dan warisan tradisional. Itu antara tumpuan berita dari Kelantan. Langsung bersama Nur Shazliza Syahril. Silakan. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 menghimpunkan lebih 200 penggiat seni budaya dan pemain industri kreatif bagi memperkukuh pemeliharaan warisan budaya serta merancangkan sektor pelancongan negeri. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, festival diadakan selama 4 hari itu sejak Rabu lepas di Jeti Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Ini merupakan siri kelima penganjuran di bawah program pelancongan budaya yang sebelum ini diadakan di Perlis, Kuala Lumpur, Terengganu dan Negeri Sembilan. Pelbagai pengisian antaranya pameran, jualan makanan dan kraf, pertandingan seni budaya serta persembahan tradisional seperti makyung, menora, wayang kulit, main teri dan dikir barat. Kesenian-kesenian tradisi, kesenian-kesenian yang ada di negeri Kelantan akan diserlahkan dalam pelbagai bidang lah. Ada yang dibuat dalam bentuk pertandingan, ada yang dibuat dalam bentuk persembahan dan itu merupakan usaha yang dibuat secara berterusan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bagi terus melestarikanlah kesenian-kesenian tradisi yang ada di setiap negeri. Lebih 150,000 pengunjung disasarkan sepanjang berlangsungnya festival ini dengan kehadiran 49 vendor food mania, agensi awam dan swasta serta 26 gerai jualan produk kraf kotak seni. Penghasilan seni gubahan pulut bukan sahaja meneruskan kesinambungan warisan makanan tradisional Melayu, malah terbukti mampu menjana pendapatan lumayan. Pengusaha gubahan dari Pasir Putih, Nortini Nawi, mengakui tidak menang tangan memenuhi permintaan terutamanya bagi memenuhi pesanan majlis perkahwinan serta acara kerajaan korporat. Beliau yang telah bergiat aktif dalam perniagaan makanan itu sejak 4 tahun lalu menekankan suntikan inovasi dan kreativiti hiasan menjadi faktor paling penting bagi memikat hati pelanggan. Aktiviti ini amat digalakkan untuk diceburi oleh golongan muda serta suri rumah berikutan kos modal rendah namun menawarkan margin keuntungan yang baik. Pulut kuning ni sebenarnya jarang yang pandai buat. Lepas tu yang dapat menghias dan juga dengan rasa yang sedap. Jadi saya galakkanlah yang mana-mana anak muda kalau rasa berminat untuk mendapatkan untuk menjanakan pendapatan boleh buat, boleh cuba. Yang mana suri rumah sekalipun boleh cuba untuk buat pulut kuning ni sebab permintaan dia tinggi. Beliau ditemui pada pertandingan pulut tradisi dan sirih junjung sempena Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026. Pada pertandingan tersebut, Nortini dinobatkan Johan bagi kategori pulut tradisi, manakala kategori sirih junjung pula dimenangi oleh pengubah kreatif Aziah Muhammad. Sebelum ni pun pernah juga buat tapi tak pernah masuk tanding lah. Cuma buat macam ada orang minta untuk buat untuk tunang ataupun untuk kahwin. Lepas tu biasanya tu kita buat secara spontan je. Jangan lupalah adat-adat tradisi kita ni sepatutnya ada pelapis-pelapis. Festival yang berlangsung selama 4 hari mengetengahkan pelbagai pengisian warisan termasuk pameran, jualan makanan agro, industri kraf tangan serta siri persembahan muzik tradisional Kelantan. Pasukan Gerakan AM PGA berjaya mematahkan cubaan menyeluduk keluar barangan kawalan bersubsidi berupa minyak masak dan gula kasar di Tumpat Kelantan petang semalam. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain berkata, serbuan dilakukan sekitar 6 petang hasil ketika anggota PGA sedang menjalankan rondaan bermotosikal di kawasan Kuala Jambu. Sebuah kenderaan berwarna biru dalam keadaan mencurigakan di kawasan berkenaan. Hasil pemeriksaan di dalam kenderaan terbabit menemukan 28 botol minyak masak seberat 5 kilogram serta 24 pakej gula kasar yang cuba dibawa keluar.
Dua suspek yang merupakan anak dan bapa berusia 18 dan 45 tahun itu ditahan di lokasi kejadian, manakala barangan kawalan serta kenderaan disita dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM10,000. Suspek mendakwa bekalan barangan bersubsidi terbabit dibeli dari sebuah pasaraya di Tumpat, kononnya untuk dihantar kepada ibu saudara mereka di Thailand. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Kota Baru untuk tindakan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian perkongsian dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Syazrila langsung dari Kelantan.